Kebanyakan jalan-jalan raya di Sabah dibuka sendiri oleh persendirian swasta, kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan sejak sebelum kemerdekaan Sabah lagi. Walau bagaimanapun, projek-projek pembukaan jalan baru berlaku saban tahun demi memenuhi keperluan rakyat. Namun, perkara pembukaan jalan yang tidak melalui sistem peruntukan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri menyebabkan berlakunya ketirisan dalam pembangunan jalan raya di Sabah. Ini bermakna keperluan dan permintaan berlebihan berbanding peruntukan yang ada disediakan saban tahun. Pembukaan jalan baru harus memenuhi sesuatu syarat yang membenarkan pembinaan jalan raya yang boleh siap sepenuhnya menurut kalendar dan tempoh telah ditetapkan. Oleh itu, kerajaan negeri Sabah harus menguruskan dana bagi menyiapkan semua projek-projek jalan raya terbengkalai sejak sebelum Sabah merdeka. Itulah visi Jabatan Kerja Raya Sabah dengan memenuhi misi menaik taraf dan menyelenggara jalan raya di Sabah saban tahun. Kos naik taraf dan penyelenggaraan jalan raya meningkat saban tahun dengan bertambahnya kenderaan di dalam negeri Sabah. Kerosakan berlaku saban hari disebabkan penggunaan tersebut. Pembukaan 30% jalan raya baru di Sabah adalah di bawah peruntukan kerajaan negeri pendapatan Sabah sendiri. Bagaimanapun, peruntukan kerajaan persekutuan pula menyediakan dana untuk menyambung kerja naik taraf dan kos telenggara menjalankan hampir 60%. Proses naik taraf dan penambahbaikan jalan sedia ada di seluruh Sabah. Selainnya, 40% adalah dimajukan swasta dan persendirian. Dana ini diserahkan kepada kerajaan negeri untuk diuruskan kerajaan negeri. Kekurangan dana bagi menjalankan semua projek menaik taraf jalan-jalan raya yang telah dibuka sejak tahun Sabah menyertai Malaysia sehingga hari ini masih belum sempurna dan menggambarkan usaha lebih giat diperlukan pihak berwajib kerajaan negeri Sabah.